Bagusnya Ejen Aiman. Bos, misi kita berjaya. Okey, cantik. Terima kasih Ejen Aiman. Misi kita komplit. Tapi kan, bila dah dapat katil kan, takkan saya nak main sofa dia. Tengok dulu lah. Sofa pula. Welcome to Mobile. Ejen Aiman masuk. Ejen Aiman. Ejen Aiman masuk. Ya, bos. Oh, buat apa tu Ejen Aiman? Kenapa bos? Ejen Aiman, saya rasa... Awak ada mesin baru untuk kali ni. Oh, ni pasal Fuzzy Dream ke? Ya, betul. Cek. Sofa aku yang ada di Fuji tu. Oh, sofa. Boleh bos, saya akan cek sofa kat sana bos. Okay. Saya akan pergi sana, sekali. Encik datang lagi. Hari tu tengok katil, lagi tengok apa pula? Saja nak tengok-tengok. Oh, saya rasa ini nak tengok sofa, boleh ke? Boleh, jom saya tunjuk, jom. Okey, jom. Pergi tengok sofa. Abang dah kelang kan? Ya. Kelang kan? Yang ni sofa paling premium ada dekat Fuji Dream. Encik boleh try. Boleh duduk. Encik duduk. Nampak? Selesa, empuk. Bos, staff ni cakap sofa ni paling premium. Tapi harga pun premium. Aku ni bukan ada duit sangat pun. Cuba cari harga yang bajet. Cih, kedekut. Abang, ada sofa paling murah abang? Ada cik, jom. Saya tunjuk. Kalau nak yang murah, cik, kalau encik nak cari sofa yang murah sikit kan, encik boleh try yang ni. Encik duduk. Try dia punya empuk keselesaan dia tu. Nampak? Ni memang bahaya ni. Kan? Sofa ni bukan sekadar cantik dan moden je, tapi material dia pun padu. Lembut bila duduk, kukuh bila guna lama. Sesuai untuk ruang tamu yang nak premium tanpa over. Sekali pandang dah tarik perhatian, sekali duduk terus rasa beza. Bos, saya rasa saya dah jumpa dah bos, sofa yang paling lembut. Itu tandanya bagus tu. Ambil yang tu. Ni kalau duduk ni, macam ke bulan bos. Dah. Fokus bayar. Kami juga bukan sekadar jual. Kami membuat sendiri pada kilang kami. Dari rangka sampai siap jadi sofa. Semua dihasilkan di kilang Fuji Dream. Guna mesin moden, dipantau tenaga kerja berpengalaman. Sebab tu hasil dia bukan biasa-biasa. Bang, boleh lah saya ambil yang ni bang. Boleh. Dah, jom kita pergi kaunter. Kita buat pembayaran. Okey, jom. Alright, baik bang. Terima kasih sebab beli dengan kami. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mission kedua complete. Tahniah sekali lagi Ejen Aiman. Anda telah berjaya melaksanakan tugas ini dengan baik. Bulan ni gaji bonus untuk awak.